Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Harap sahabat semua sihat selalu, dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin. Kat luar hujan ya. Hari ni apa nak masak tahu sambal. Simple saja ya. Dan goreng ayam kunyit. Jom kita dulu. Kita masak nasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa biasalah masak nasi macam biasa je masak dalam periuk. Ini ada tahu ya. Dipotong ya, potong dua. Letaklah garam sedikit. Lepas tu kunyit serbuk sedikit. Lepas tu serbuk kari daging ya. Buah 1 sudu makan je. Digaul rata semuanya. Sementara tu kita tengoklah nasi dulu kacau. Tutup, perlahankan api. Tahu tadi ya. 1 biji bawang besar, sedikit ditumis ya. Bawang putih tu 4 biji, halia tu setengah inci. Ada cili kisar dalam 5 sudu makan ya. Ni ada santan sedikit je ya, setengah cawan je. Jom kita kisar bawang besar, separuh tadi ya. Bawang putih dan halia. Ni apa nak goreng tahu ya. Dah pun masak ya tahunya. Tumis bawang yang sedikit tadi tu ya. Agak-agak bawang tu dah layu, masukkan bahan yang kita kisar tadi tu. Tumis hingga kering ya. Nampaknya dah kering. Kita masukkan cili kisar tadi tu ya. Air sedikit untuk masakkan cili tu. Dimasak hingga pecah minyak ya. Dah pun pecah minyak. Cili pun dah elok ya, pecah minyak elok. Letakkan santan. Masuk air sedikit untuk kuah. Letaklah gula sedikit, garam. Bolehlah dirasa ya. Upah tambah garam sedikit. Dah dirasa semua, masukkan tahu yang digoreng tadi tu. Dah pun siap. Selamat mencuba ya. Kalau suka taburlah daun bawang. Ni apa nak goreng ayam pula. Dah siap digoreng ayamnya. Tahu pun dah masak. Jomlah kita makan. Dah siap masak, jom kita makan. Dah lama tak buat video makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Cepat makan. Gambar videonya tak berapa elok ya. Tak tahulah apa dah tutup lansir dah, tapi ada cahaya juga. Okey. Okey, sampai di sini dulu ya. Jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.